sebelah kiri tu. Nak boleh jadi juga. Dia dulu, asal-asal dululah dia kata ada satu pokok tu. Nah, pokok tu pokok besar. Nah, pokok tu pokok yang terbesar, tempat kumpulan. Nama pokok dia bahasa Thai dia panggil pokok Tun Mak Hat. Dia minta pijak dia. Tun Mak Hat. Pokok apa ke Malaysia panggil nangkau pipik ke apa ke lah, lebih kurang tu lah. Dia ni besar sekali. Lepas tu nak duduk di train stesen kereta api tu. Lepas tu tanya tempat kumpulan lah. Duduk mana sampai duduk? Dia kata duduk bawah pokok besar kiri. Masuk. Polis saman bukan saman saya, saman driver. Semua bagi orang rumah kita sangkut di elektrik. Tengok macam-macam lah nak buat selusur pipik dalam ke, tak dalam ke. Ini hospital tau. Foto-foto ke, nak cantik-cantik ke, nak mancung hidung ke, nak putih ke, hidung mancung ke, mulut comit ke sikit ke. Diorang turun pergi tengok sini kat situ. Harap mana nak turun bas buat masa singkat. Lepas ni kita orang nak pergi makan tengah hari. Tetapi maafkanmu dan menerimamu sayang. Padaku sayangilah diriku ini seada. Marilah janganlah engkau khianati cinta. Sekarang kita dah masuk kedai kacang-kacang. Kalau masuk kat sini, diorang akan bagi kita number lah. Macam berapa kali kita boleh ambil tester, diorang tahu. Tak boleh tipu. Ni marshmallow. Ni sotong tau. Ini 70. 300 je dia lebih lagi. Sotong. Kacang. Sedap pula sotong. Tak, apa tu manja? Ambilis. Ambilis? Ambilis. Tak lah. Tak. Mana ada bakar lagi? Tadi dia tak. Mana dia? Rasa ni. Hmm. 75 baht. Tak tahu betul kerja ni. Tak. Mana nak? Mana nak tak? Ini sedap. Dah beli 3 kot. Dah nak bagi dah punya sepupu dengan adik tiri. Dah ambil lagi satu lah. So ni semua ni RM40. Mira, Daya, Zati, kita ni tak bertekak ke dapat satu je ni? Kita dapat ambil lagi. So Ara ambil 5 bungkus buat makan dalam hotel. Ketam pun ada. Tapi ikan bilis tu lagi sedap lah. Yang ni ketam. Udang. Ketam. Udang. Tadi itu yang Rara rasa tu ikan bilis. Udang ya? Udang kurang. Tapi ikan bilis lagi sedap. Ketam. Try manja. Ketam. Tak nampak lah. Yang ketam. Apa benda yang dah ambil kepada ketam? Keras. Ikan bilis sedap. Ni apa? Ni yang ni kot. Bukan. Jim. Kurang ah. Sedap. Ikan bilis sedap.
Ini apa? Macam ikan bilis. Oh, bukan. Kerang kot. Yang ni rasa kerang. Bawang. Seaweed pun ada. 70 baht, RM6. Sausage. Ni kepek sayur. Ni bende. Ni sayur campur. Tempeyek. Ni apa bendi? Ini sayur bendi tau, tapi dia crunchy. Dia crunchy. Lepas tu dah ujung-ujung ni kan macam sama lah macam kita rasa makan, kita makan bendi. Sayur bendi dia betul belenda-belenda. Ya, boleh ambilkan saya punya tisu tak dekat poket kecil? Oh, sini semua seaweed. Air kotak ke? Oh, ni stok untuk ini. Biskut coklat. Ingat air kotak. Sebab dia susah macam ni, nampak macam air kotak. Okey. Seaweed dan seaweed. Yang ni 65 baht, RM8.45 sen. Dah sini kita timbul. Ramai. Lagi mana? Ni 330 baht. Banyak sangat. Ni dia orang jual bandel-bandel macam ni. Satu pack 230 baht. Banyak sangat. Sotong. Wah, belenjet ah. Sedap. Dia pedas, rasa dia pedas. Oh, ikan bilis. Sotong. Oh. Longan kering. Ni kulit ikan salmon. 125 baht. Ui, mangga. 130 baht. Sedap. Manis. Yelah, Rara ambil satu. Satu keping ni 130 baht, RM17. Rara ambil lagi satu kalau nak bagi adik sepupu Rara. Sos Thailand. Kan. Ajak jajan. Panjang namanya. Cara banyak ada jeruk. Sebenarnya tengah test. Ni mana yang ni mangga. Ikutlah ni je Lara dah beli. Sebab malam kan nak belanja lagi. Esok belanja lagi. Yang ni Bimo Bali. Cantik warna tu. Kepek pisang. Yang ni kepek pisang 80 baht, RM10.40. Ada rambutan 130 baht. Tapi rasa macam lychee. Rasa macam lychee? Tanya tu lah. Di Tinjung di pasar ada jual kembang. Tak tu dia. Tapi kalau kita duduk sini 10 kilo, kita tengok kat gang macam. Habis. Lepas tu besok datang baru. Kan? Kalau sana kita duduk kembang semua bau. Rambutan ni dia dah jeruk kan. Rasa dia rasa lychee.
RM16.91, RM17. Yang ni nanas. Wah, sebenarnya dah seronok pun ngetis-ngetis. Sebenarnya ambilkan yang tu. Yang tu rasa nanas saya nak cuba. Nampak sedap. Tapi saya dah beli banyak. Ini yang rasa ni nanas. Rasa kuih tart. Kuih tart nanas hari raya. Mana gambar sayang? Yang rambutan ni sedap. Rasa rasa. Yang jauh lari. Sebenarnya ambil lagi yang banyak no. Rambutan. Lychee. Lychee. Kuaci. Ni sotong-sotong. Ni sotong. Satu sotong. Ni kerepek nangka tau. Dia bukan jeruk. Kerepek. 135 baht. Mana nangka? Nangka? Apa? Kerepek nangka. Pistachios. Oi, pistachios memang mahal. Ada kunci. Ha? Ada kunci dia. Oh. Ni untuk buka dia kacang. Tak apalah, pistachio mahal. RM20 lebih rasanya. Yang ni 300 pula. RM31, 20 sen. Ni kacang mahal. Kepek boleh lah beli. Macam kuih bijan. Yo, apa punya ni? Penuh. Ni asam-asam. Tu kepek nangka. Ya, kadang lah pistachios ni. Tapi mahal lah, sampai RM31. Yang ni pula macam loceng bentuk dia. Ya, kawan-kawan nangka ni. Kerepek nangka. Kerepek nangka. Mangga lagi. Ni pun jeruk mangga juga macam tadi, tapi dia packing lain lah, dia brand lain. 180 baht. Yang ni biskut kacang. Kacang. Apa tu? Ni gula-gula mangga. Yang tu Maggi Thai. Maggi Thai. Besar pokok tu. Ni nak ke? Ya. Okey. Sebenarnya mi gula-gula mangga ni. Ni anggur. Dan tu lychee. Blueberry. Wah, buah-buah. Sawadika. Terbikai. Lembut tu. Tangmo. Produk Thailand. Ni dah tak belilah. Ni dia punya mi hijau kemasin. Seaweed. Dia punya Maggi. Ramen cheese. Dia punya Maggi. Halal ke tak? Logo halal saya tak beli. Saya tak berani. Rara just buat video saja. Tapi Rara tak belilah kalau tak ada logo halal. Ramai yang membeli belah. Hai sayang. Beli apa? Beli apa? Mangga. Iblis. Ini Rara nak bagi satu Zati untuk Zati. Ini dia punya produk. Asam Jawa. Asam Jawa.
Tom yum. Tapi tak ada. Oh, halal. Made from Thailand. 25 baht. Okay lah, nak pergi bayar. Jom. Sini. Oh, situ pun boleh bayar. Berat juga. Baik. Husband Rara punya number. Oh, discount. Okay. Yay, dan shopping. Dah beli apa tadi? Ikan bilis. Tak beli kacau pun. Mana ada zoom kak? Tolonglah kak. Dia tengok lah gambar dia. Sekejap. Dia tengok. Kita tengok tadi. Dah tengok. Benda ni dah letak dalam kotak sebab letak bawah bas. Dah rasa letak boleh sama. Takut terambil. Nah, lagi boleh ni isi, kita nak pergi makan. isi sampai ke sini pun tak apa dah. Nah. Dia ada surau situ. Nah, kita masuk. Sebelum masuk tu, nah, siapa rasa masuk dia pergi yang cawan bagi apa duduk. Dah boleh kursi dah. Siapa nak pergi ambil makan, makan dulu. Siapa nak pergi pergi mana? Kiri. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.